Kalau korang selalu turun event anime, mesti korang kenal budak benten ni. Dia buat hal lagi baru-baru ni. Tapi kalau korang yang tak tahu siapa budak benten ni, jom aku cerita. Make sure tekan button follow dulu lah bosku. Aku tak ada akun TikTok. Lain kali lah ya. Budak benten ni, dia terkenal dalam komunitas ACG. Sebabnya, dia hire cosplayer dekat event anime. Dan dia gunakan Honorius card atau lebih dikenali sebagai kad Pokio setiap kali dia berkoda. Dia juga sempatlah buat seorang Mamat ni terkenal sekejap sebagai hero sebab dia halau benten ni dari event, iaitu Mamat Saitama ni. Mana dia pergi sekarang? Tapi berbalik kepada budak benten ni, dia baru-baru ni buat comeback kat TikTok. Dan konten dia level-level Malmezo je. Cumanya ada benda kontroversi berlaku bila dia live kat TikTok dan dia tunjuk kemana. Alamak, jadi walaupun dia dah tak turun event anime, dia still buat kontroversi di social media. Ayo, korang yang turun event anime tu jangan nakal-nakal Bye-bye. Oh yeah. Tapi bu. Nak, jangan main-main je. Kau rekod sekalipun ni ya. Dengarlah, cikgu PKI pun tahu. Dia akan cek kesihatan mental kau, adakah okey ke tak. Tapi masalah sekarang ni kau ada kad kuno. Yang jenis tu kau KO. Nak, dekat event anime tu ya. Kau jangan buat hal nak. Dan kau nak tahu tak yang bahas kau ni siapa? Yes, betul. Aku ni pun murid PU juga. Cuma yang hairannya ni, aku ni tak boleh nulis atau baca dekat dalam 50% lah. Tapi yang hairannya kenapalah aku ada setengah perdana ya. Tapi itulah, bila kau dah habis sekolah dan kau masih berangkat OKU lagi, dengarlah sini. Aku sebagai murid PKI akan mengatakan ini lebih teruk. So bang, kau jangan buat macam-macam dengan PKI yang belum habis sekolah lagi. Dan make sure ya bang, untuk lu jangan fikirlah dekat OKU. Lepas tu tak kena tangkap polis je. Sabarlah ya. Kau nak tahu tak, kau yang anti wibu. Aku ni pro maker wibu. Yes betul, aku akan jaga waifu semua sekali. Aku tak hairan, aku tak fikir. Tapi yang pasti aku bukan tengah fitnah ya. Ini kenyataan. Walaupun aku ada kat OKU, tapi aku tak nak buat hal-hal buruk ya. Kau ni terlibat ya. Meskipun tak secara penuh lah. Tapi tak ngapa, janji aku jujur dan juga bertanggungjawab berserta jaga amanah sebagai orang OKU.